Dia kata, Aznan, tempat you ni bukan dekat KL. Tempat you adalah dekat Pengerang. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'ama'al muhsinin. Saya menjunjung titah Duli Amat Mulia Pemangku Sultan Johor, yang mana idea ni adalah idea baginda sendiri. Jadi baginda minta kita lakukan sekolah rintis bangsa Johor, dan saya teringat lagi baginda telah syorkan untuk buat 4 sekolah ni ketika program Meh Dengar Jak. JTDC ini bukan sahaja untuk Johor, dia menghubungkan semua pelajar-pelajar kita ni seluruh negara supaya mereka ni diberi peluang sama rata dengan mereka-mereka yang berada di negeri Johor. Jadi alhamdulillah pelbagai program transformasi, program job fair kita lakukan juga bersama dengan JTDC dan Perkeso, dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Bantuan pendidikan yang banyak Adin kita buat, sampai saya dengarlah rakan-rakan dekat negeri-negeri lain, saya tak sebut negeri apalah, sebut berapa banyak duit korang ni sampai kau bagi budak berbanyak macam bantuan. Dan saya jawab senang je, apa yang kita ada kita turunkan kepada rakyat negeri Johor. MDJ, Media Digital Johor, merupakan satu platform yang diwujudkan oleh kerajaan negeri Johor, yang mana Rin, saya nak cerita ni, MDJ ni adalah cetusan ilham Duli Amat Mulia Pemangku Sultan Johor untuk wujudkan satu platform untuk beri penerangan kepada rakyat. Rakyat menerima maklumat yang sahih, tepat dan pantas. Itu dia punya trademark tagline MDJ.